Tahun jauh 2024, pasar raya menjual bayi sebagai komoditi. Semakin ramai wanita tidak mahu mempunyai anak sendiri, hanya pergi ke pasar raya dan pilih bayi pilihan anda. Long Ma terpesona dengan budak gemuk seberat 10 paun itu pada pandangan pertama. Dia dengan berhati-hati memasukkan bayi itu ke dalam troli beli belah. Tetapi semasa check out, Long Ma tiba-tiba berubah fikiran. Hanya kerana saya ingat bahawa suami saya adalah orang kulit hitam dan bayi di sini semuanya berwarna putih. Untuk mengelakkan pertengkaran yang tidak perlu, Ibu Long mengambil keputusan untuk melahirkan seorang bayi sendiri. Walau bagaimanapun, pada masa hadapan 2024, kaedah tradisional bersalin tidak lagi diperlukan. Cuma minta doktor haiwan ambil DNA kedua-dua pasangan. Boleh berjaya membiak bayi biologi. Selepas beberapa pembedahan ajaib oleh doktor, mereka berdua boleh menonton dari skrin besar. Perhatikan dengan jelas keseluruhan proses kelahiran kehidupan. Selepas 2,5 tahun menunggu, akhirnya, berudu kecil menonjol dari orang ramai. Pasangan itu berpelukan antara satu sama lain dengan gembira. Ini bermaksud, kehidupan baru akan lahir di dunia ini. Namun, sebaik sahaja mereka menyambut anak-anak mereka dengan harapan yang besar. Tak sangka, jururawat itu sebenarnya menolak keluar cawan termos sebesar telur yang bergetar. Memerhati udara sejuk yang keluar secara berterusan, pasangan itu tergamam seketika. Inilah ego, nikmatilah.